Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sepasang merpati sedang menari diintai oleh saudagar kaya. Ayuh teman datang kemari, dengarkan bicara buku daripada saya. Sebelum madah dilontarkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Kasim Maisarah binti Muhammad Hasrul Izzat. Saya berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik di sebuah sekolah daerah Besut Terengganu, iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu. Kod sekolah saya ialah DBA 0017. Saya amat meminati bidang pengacaraan dan suka membaca. Cita-cita saya suatu hari nanti ialah menjadi seorang pengacara terkenal. Alhamdulillah, pada hari yang penuh bermakna ini, saya berasa amat bertuah kerana dapat berkongsi sebuah cerita tentang buku yang saya baca di perpustakaan sekolah saya. Tajuk buku yang akan saya bicarakan ialah Sisa-Sisa Perjuangan, karya penulis S.M. Elias dan diterbitkan oleh Real Mind M. Sinjan Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007. Walaupun hampir 18 tahun buku ini diterbitkan, namun bagi saya, buku ini amat istimewa dan mampu menyentuh perasaan sesiapa yang membacanya. Buku ini mengandungi 92 halaman. Mengapakah saya mengatakan buku ini mampu menyentuh perasaan pembaca? Ya, ini kerana jalan ceritanya bertemakan kasih sayang keluarga dan keadaan seorang anak dan suami yang bakal kehilangan insan tercinta mereka. Sinopsis cerita dimulai dengan kehidupan Anis yang sangat bahagia. Anis merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Yusof dan Puan Marina. Anis amat meminati bidang penulisan dan minatnya ini diwarisi daripada ibunya yang banyak menghasilkan puisi. Watak Puan Marina digambarkan oleh penulis sebagai seorang wanita yang sangat menyayangi keluarganya. Wanita tabah ini begitu prihatin dan kuat melawan penyakitnya. Begitu juga dengan watak Encik Yusof, seorang pelukis dan ketua keluarga yang amat bertanggungjawab. Kebahagiaan keluarga Anis mulai tergugat setelah ibunya disahkan menghidap penyakit kanser. Penulis buku ini telah mengembangkan plot cerita dengan mengupas bagaimana kesedihan Anis hari demi hari dan cuba reda yang dia bakal kehilangan ibu yang sangat disayangi. Watak Anis ditonjolkan sebagai seorang anak yang begitu cekal dan cuba menyempurnakan impian terakhir ibunya yang ingin berjumpa dengan ahli keluarga setelah lama tidak bertemu. Ini kerana ibu dan ayahnya meninggalkan keluarga mereka disebabkan perkahwinan yang tidak direstui. Anis juga berusaha menyiapkan cerpen yang didedikasikan buat ibunya yang bertajuk Mama, Aku Sayang Kamu, yang diadaptasikan daripada kehidupan keluarganya sendiri. Dalam kesedihan ini, Anis cuba menjadi seorang anak yang kuat untuk memberi semangat kepada ibunya. Akhirnya, impian ibu Anis telah tercapai apabila Encik Yusof membawa mereka pulang ke kampung untuk bertemu dengan ahli keluarga. Dalam bab terakhir ini, penulis menerapkan betapa hubungan keluarga umpama air dicincang tidak akan putus. Datuk dan nenek Anis amat merindui dan telah lama memaafkan mereka. Tanggal 15 Mei 2006, Puan Marina telah kembali kepada penciptanya dan pada tarikh tersebut juga Anis telah diumumkan sebagai pemenang pertandingan menulis cerpen Sempena Hari Ibu. Novel ini memiliki jalan cerita yang sangat menarik dan plotnya disusun dengan begitu cermat oleh penulis. Penulis berhasil menggambarkan watak Anis, seorang anak yang begitu kental jiwanya. Situasi ini mendorong pembaca untuk merenung hakikat kehidupan yang sebenar dan menerima kenyataan kerana apa yang berlaku adalah ketentuan ilahi. Salah satu kelebihan buku ini ialah pemilihan kosakata yang mudah, ringkas dan sopan amat bertepatan kerana mudah difahami oleh pembaca kategori kanak-kanak. Penggunaan dialog juga dapat menghidupkan lagi penceritaan.
Penulis meluahkan idea dengan perkembangan nilai-nilai murni sesuai dengan bacaan kanak-kanak. Sekian, terima kasih.